Datuk Tun Razak, Ya. Perdana Menteri, dia konsep dia nak meramaikan Melayu di bandar. Ya. Jadi adakah URA ni Ya. akan menenggelamkan idea aliran Tun Razak? Ya. Sistem yang wujud dari zaman Tun Razak sehingga hari ini, di mana kita lihat apabila Tun M menjadi Perdana Menteri 22 tahun, bukan menghancurkan negara. Banyak sistem yang dicipta oleh Tun M ni boleh guna pakai untuk jangka masa panjang. Kan? Jangka masa panjang. Kalau kita nak sebut kebaikan Tun ni terlampau banyak sangat. Kalau kita sebut 1 jam pun tak selesai. Jadi saya, apabila kerajaan baru ni, PMX ni, bersama DAP ni, mereka nak cuba ubah segala sistem ni. Apabila diubah segala sistem ni, akhirnya negara ni satu peringkat akan lumpuh. Dan akan yang menjejaskan adalah orang Melayu. Yang pertama, orang Melayu akan terjejas. Ini akan berlaku. Bila satu peringkat ni orang Melayu dari bandar diusir keluar, akhirnya mereka contoh tak mampu nak hidup, orang Melayu jadi susah. Akhirnya ini yang boleh membuatkan 13 Mei akan wujud. 13 Mei ni satu peringkat orang Melayu dah lapar, nak makan pun tak ada duit, dan mereka akan bangkit, akan turun ke jalan. Akhirnya akan berlaku. Sebab apa saya sebut akan berlaku? Negara Indonesia sebab apa boleh berlaku? Maksud saya, sebab apa boleh berlaku? Negara Filipina dah berlaku, rakyat turun ke jalan. Thailand dah berlaku. Dan satu Indonesia pun dah pernah berlaku. Tunggu negara kita je, satu peringkat akan berlaku. Dah pasti akan berlaku. Bermulanya tahun 2022 ni dah bermula dah sebenarnya. Dah bermula. Dah tentu kalau lagi 7-8 tahun ni perkara ni akan berlaku dalam negara kita. Kalau Melayu dipinggirkan, Melayu disusahkan, Melayu disepak terajang, ini akan berlaku dalam negara ini.